Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perbincangan kita di masjid ini, kuliah kita di sini adalah berkaitan dengan fiqh solah, hukum hakam berkaitan dengan sembahyang. Dan kita pun telah melalui beberapa siri kuliah, siri perbincangan, dan telah pun sampai kepada bab salatul jamaah, salat berjamaah. Salat berjemaah pun kita dah beberapa kali kita berbincang dan berkuliah, dan telah pun sampailah kepada beberapa topik yang agak penting sebelum ni, iaitu berkaitan dengan konsep solat berjemaah, hukum solat berjemaah, dan juga hukum kita mengikut imam, bagaimana syarat-syarat kita mengikut imam, dan beberapa perkara yang lain yang telah pun kita bincang sebelum ni. Dan solatul jamaah ini dia ada beberapa topik yang sangat banyak yang belum kita bincang lagi. Maksudnya dia akan ada beberapa siri kuliah lagi yang masih lagi kita akan bincang solatul jamaah. Nak abang kata apa? Solat berjemaah ini walaupun nampak simple, kita pun setiap kali sebahagian besar daripada kita sudah pasti harian tu ada solat berjemaah yang kita buat. Walaupun mungkin tak semua waktu, tapi ada beberapa waktu yang kita biasanya akan solat berjemaah. Nampak simple, tetapi bila main mengaji je dalam topik dalam kitab fiqh je, dia ada beberapa banyak topik yang boleh kita pecahkan beberapa siri kuliah. Antaranya adalah berkaitan dengan masbuk, muwafiq, dan pelbagai lagi lah yang akan datang tu kita akan bertemu lah dengan bab-bab tersebut. Okey. Cuma pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, topik yang nak dikongsikan kepada tuan-tuan adalah berkaitan dengan imam. Salatul jamaah ini dia imam dan makmum. Maka ciri imam yang bagaimana yang dia lebih utama untuk menjadi imam. Itu topik perbincangan pada malam ini. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya lah, kalau tuan-tuan berada di mana-mana surau ataupun di mana-mana tempat, ada beberapa orang yang tuan-tuan fikirkan ada kelayakan untuk menjadi imam, nak ditolak menjadi imam, dan 3-4 orang tu dia ada kriteria yang masing-masing okey, masing-masing ada kesolehannya, ada bacaan pun okey, tapi tuan-tuan nak utamakan, nak tolak yang mana satu antara ketiga-tiga orang ni? Siapakah yang lebih utama, siapakah yang lebih layak untuk menjadi imam? So dalam kitab fiqh dia ada menggariskan beberapa kriteria ikut kepada tertib. Saya akan sebut tertib pertama, kedua sampai ke berapa, sampai ke 13 lebih kurang. Tertib ni kalau kita jumpa orang-orang yang ada dalam kriteria tertib ni, kita dahulukan dia ikut kepada tertib yang telah pun disebut oleh para ulama. Faham Jadi lepas ni kita tak confuse lah. Kalau orang yang alim fiqh dengan alim Quran, kita nak dahulu siapa dulu? Imam yang telah dilantik di dalam masjid dengan pengkuliah maghrib, siapa yang kita nak dahulukan dulu? Dia tolak tak tolak itu soal kedua. Kita dahulukan dia tapi dia tolak itu soal kedua. Tapi dalam kitab fiqh kita nak alu-alukan siapa dulu? Contoh, Perdana Menteri mai ke masjid kita nak dahulukan imam lantikan di sini ke Perdana Menteri dulu? Itu juga menjadi persoalan. Dan kalau kita pergi rumah orang, tuan rumah ke yang lebih afdal menjadi imam atau tetamu? Sebab kadang-kadang kita alu-alukan tuan rumah, ada rumah tertentu ni dia alukan tetamu untuk menjadi imam. Jadi kalau hukum fiqhnya bagaimana? Siapa lebih utama? Tidaklah wajib tuan-tuan mengikut tertib ni. Dia tidak berdosa apa kalau tak ikut. Tetapi kalau kita mengikut, ini adalah saranan para ulama berasaskan kepada hadis-hadis dan sebagainya. Kalau kita tak mengikut tertib ni, dia nampak macam kita tak mengaji lah, itu je. Kita bukan tak mengaji satu, tidak ada pengetahuan berkaitan dengan tertib susunan menjadi imam ni. Antara kita pun, saya dengan tuan-tuan dalam masjid ni, siapa lebih layak? Dia ada kriteria dia. Boleh faham ya tuan-tuan? Kita akan satu persatu.
untuk tuan-tuan melihat lah di kriteria ni. Okey, yang pertama siapakah yang berhak dan lebih utama menjadi imam dalam mana-mana situasi, mana-mana tempat, termasuk surau, masjid, tempat kerja ke, RNR ke, tempat berhenti, surau RNR, ataupun di mana-mana saja. Tak kisah sembahyang apa pun, sembahyang sunat ke, sembahyang sunat raya ke, sembahyang wajib ke, sembahyang apa saja, sembahyang qadha berjemaah ke, pun boleh pakai. Benda ni tidak ada masalah. Faham ya? Okey. Siapakah yang berhak ni? Kalau disebut dalam kitab ni, dia tu orang yang lebih berhak atau yang diberi keutamaan. Keutamaan untuk menjadi imam adalah mengikut tertib yang berikut yang dia akan sampaikan di bawah ni.